Orang kuat UMNO, Dr. Fuad Zarkashi umum keluar parti. Alasan dia, istana telah kawal UMNO Johor. Tapi Dr. Ashraf Wajdi kata dakwaan Dr. Fuad Zarkashi adalah fitnah. Tapi saya ingin tarik perhatian anda kepada satu perkara. Tuan, dalam politik ni, yang keluar dekat muka depan, yang keluar dekat dalam poster, surat khabar, itu adalah muka depan. Itu yang ditonjolkan. Yang tak tertonjol di belakang tabir tu, ramai lagi. Antaranya tycoon, pemodal, kapitalis, kontraktor-kontraktor yang menabur duit sana sini, rasuah sana sini, sebutlah dana politik lah, sumbangan lah. Tapi hakikatnya mereka lah yang mengawal politik, yang mengawal pentadbiran dalam negara. Cuma kita nampak dengan tak nampak je. Banyak projek, banyak akta. Apa yang keluar dalam berita itu benda yang tersurat. Perkara yang tersirat off record. Tuan-puan, inilah realiti politik yang kita kena sedar dan jangan mudah tertipu dengan apa yang disiarkan di media. Dan saya, Muhammad Firdaus Salihuddin, selaku pengamal media di TV Pertiwi, ajak anda untuk buka minda, jangan terlalu taksub, kita fikir dengan kritis.